Di sebalik setiap ayat yang dibaca, tersimpan cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Wana Batrisha Dan saya Nurina Humaira. Kami kru TV PSS An-Naba melaporkan Kem Cendekia Al-Quran peringkat kebangsaan Zon Timur bagi tahun 2026. Mari sama-sama kita saksikan. Bersama saya Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Zunus, Ketua Peranan Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam ZPN Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pesanan Ustaz kepada plaza-plaza yang sedang mengikuti KKQ dan generasi muda yang ingin mendekati Al-Quran? Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini saya berada di SMKA Tengku Ampang Haji Afzal Pahang tahap dalam program Kem Cendekia Al-Quran tahun peringkat kebangsaan Zon Timur tahun 2026. Jadi alhamdulillah saya amat rasa syukur dan berbesar hatilah kerana dapat bersama-sama dengan pelajar di KKQ di SMKA tahap ini dan juga yang mendengar di rakaman ini jugalah, iaitu berkaitan dengan kelebihan bagi orang yang belajar Al-Quran ini. Sebab KKQ ni adalah kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran di setiap sekolah, di SMKA dan sekolah KAA dan juga sebahagiannya di sekolah SMBK KBD. Ini adalah satu peluang terbaik dan kita anggap ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk mendalami Al-Quran itu sendiri. Jadi saya nasihatlah kepada semua generasi-generasi dan bukan generasi muda je, semualah kita sama-sama kita membesarkan Al-Quran kerana adalah mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran ini, siapa yang belajar Al-Quran ini tidak rugi. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa masalul mu'minin allazi yaqra'ul Quran kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Wa masalul allazi la yaqra'u kal tamr ta'muha tayyibun wa la rihu laha. Maksudnya apa? Maksudnya perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti kal utrujah. Apa dia utrujah? Utrujah adalah limau sitrus. Kalau kita kenal lah, yang limau sitrus, limau yang sedap rasanya, azizun tayyibun ta'muha, baik rasanya, wa tayyibun rihuha, baunya harum. Kalau kita tengok limau sitrus ni rasanya lazat dan dia berbau harum. Itulah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dan hadisnya disebut juga bahawa siapa yang tak baca Quran kat tamru, seperti buah tamar, ta'muha lazizun wa la rihu laha. Rasanya sedap, manis tapi tidak ada bau. Itu perumpamaan. Jadi kalaulah kita seperti buah limau, alangkah baiknya kerana ianya sedap dan berwangi. Bermakna untuk itu ada perumpamaan yang lain, ada maksudnya lain, iaitu siapa yang membaca Al-Quran ni untuk dirinya dan memberi kesan kepada orang lain kerana bau wangi tadi. Kalau orang yang tak baca Quran ni, dia tahu tapi tak baca. Dia rasa lazis, rasa bagus untuk dirinya sajalah, tapi tak boleh beri manfaat kepada orang lain. Jadi saya nasihatlah kepada anak-anak pelajar KKQ ini supaya mendalamilah Al-Quran. Kerana ilmu-ilmu Al-Quran ini tidak rugi. Kerana insya-Allah satu hari nanti bila kita tidak ada atas muka bumi nanti, siapa yang akan mendampingi kita? Quran lah kan. Bila kita duduk dalam kubur contohnya, tidak ada orang bantu dah. Al-Quran yang akan datang kepada kita seperti seseorang yang memberi kita pertolongan, yang memberi syafaat. Syafaat Quran itu. Kalau kita tak baca, tak belajar, tak mendalami atas dunia ni, bagaimana mungkin dia boleh memberi manfaat ataupun memberi syafaat kita dalam alam kubur. Jadi itulah saya menyuruh kepada semua agar kita bersungguh-sungguhlah dalam belajar Al-Quran ini, khususnya kepada pelajar KKQ. Dalaminya lah dia, kerana kalau kita tengok sebentar tadi dalam video tadi, orang yang hebat yang menang di peringkat antarabangsa seperti Qayyim tadi tu, Johan antarabangsa pada tahun 2023 tak silap saya, atau tahun lepas 2025,
adalah daripada SMK Melo yang mana dia juga adalah pelajar KKQ. Jadi saya rasa tidak ada mustahil lah kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, kita dapat menjadi seperti beliau, bukan saja mahir dalam bidang tarannum tapi dia juga dalam bidang qiraat. Saya rasa itu sajalah sebagai nasihat ataupun pedoman lah untuk kita semualah, bagi pelajar KKQ khususnya dan kita semualah untuk mendalami dan belajar Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pesanan yang sangat bermakna. Semoga kem cendekia Al-Quran ini dapat menjadi wadah dalam melahirkan generasi yang berilmu. Ada tak sesuatu yang anda belajar di sini yang sebelum ini anda tak pernah tahu? Berdasarkan pengalaman saya untuk sehari ini dalam kem cendekia Al-Quran ni, saya dapat mengetahui cara untuk mendalami Al-Quran, cara untuk bertarannum, bacaan tajwid, dan program ni pun mampulah untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid tentang mendalami Al-Quran semasa sedang membaca Al-Quran. Sebab sebelum ni kita tengok ramai pelajar yang apabila membaca Al-Quran tapi tak faham makna. So maksudnya dalam memahami Al-Quran tu agak sedikit rendah. Jadi dengan camp ni, dengan adanya camp ni dapat membentuk lagi modal insan yang lebih cemerlang. Apakah impian anda selepas menyertai camp ini? Impian saya selepas menyertai camp ini ialah saya rasa lebih berminat untuk mempelajari ilmu-ilmu qiraat dan tarannum Al-Quran. Saya rasa lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran dengan lebih bertajwid, insya-Allah. Andai gundah gulana rasa gelisah jiwa, tetaplah firman maha sempurna. Huwal kitab wal nur, huwa tanzil wal ruh, huwal kalam wa dhikru wa shifa. Ke taman indah memetik delima merah dibawa pulang. Al-Quran pedoman sepanjang masa menjadi cahaya menerangi langkah. Sekian laporan daripada kami. Teruskan kesetiaan anda bersama TV PSS An-Naba. Jangan lupa subscribe, like dan share channel YouTube kami. Jumpa kami lagi di episod akan datang. Ila liqa.